Nak pergi travel. Okay, jom kita buat sambal. Tapi kita buat retort manual. Kita buat sendiri je. Okay, jimat. Sambal dah siap masak. Kita terus rebus botol kita lebih kurang dalam 40 minit. Okay. Settle 40 minit. Angkat dan keringkan. Jangan ada air langsung pun. Dan pastikan botol kita still panas. And then masukkan sambal yang tengah panas ke dalam botol yang tengah panas tu. Dan pastikan tak ada yang meleleh tau kat tepi-tepi tu. Lepas tu tutup. Senang je. Lepas tu rebus balik dengan air yang mendidih tadi selama 40 minit juga. Settle, angkat dan dah boleh simpan dalam suhu bilik. Bolehlah bawa pergi travel. Yang kat rumah boleh simpan dalam peti sejuk. Dulu masa nak meniaga sambal ni nak buat macam ni lah. Senang kan? Kalau nak tengok pakai posh bag yang macam ni, boleh komen kat bawah. Nanti nak tunjukkan. Kenapa rebus botol? Sebab dia sikit. Kalau banyak ni nak kukus lagi senang. Ada rezeki nanti nak tunjukkan. Okay? Bye-bye.